Ini tempat yang mantap. Orang kata mantap. Sinilah. Sini dulu. Okey. Air panas ni. Mantap. Oh. Dia duduk dekat sini pula. Kenapa dia pusing ni? Dengar. Habis berlumpur. Kedai ni pokok ni. Tempat dah lawa sangat dah ni. Air pun dah hijau dah. Air nak hijau dah. Makan. Kau kenyang tadi. Kau keluar bandar pukul 3 ni. Balik tadi makan pukul 2. 1 lebih ni kat pukul 2 ni kau makan. Lepas tu pukul 3 keluar balik. Perempuan tadi. Nunggu kereta siap tadi. Pukul 4 4 suku siap tadi. Minum dulu. Sampai tu. Cepat. Belanja. Senyap. Senyap. Aduh, hai. Apa masalahnya? Tak biasa makan petang. Mungkinlah dia tak biasa lagi. Ada. Cepatlah, penonton lama nak tengok ni. Dah lama menunggu ni. Saya hello. Alah, burung tu. Mandi. Satu mandi tu. Tengok. Ada lah tu kot tu. Sekejap lagi tu. Banyak burung layang ni. Terkejut kita. Rahim. Kita sebenarnya buka ni nak tengok yang Rahim. Rahim minta tolong Rahim lah. Sebab dia makan. Bawang kuning. Ada dia. Rupanya. Padu betul dia tarik dia. Ya, tempat kat luar. Tunjuk sikit ni. Ni dia. Bawang kuning. Bersih bawang. Alright. Itu dia. Kan ada. Ish. Bawang kuning dia dapat untuk goreng belada malam ni. Tak malam ni, malam esok dapat goreng belada. Jadi permainan dia, hasil dia ni memang boleh. Kalau ada ni memang best lah. Dalam surut betul ayat sampai timbul seberang tu. Dia bila sungai ni mengecik air dia ni, jadi bau ni dia tak main merata ni. Dia memang tak akan merata. Dia ada di tempat-tempat yang kita kata yang susah ataupun kaki pancing nak mancing tebing masuk baling. Dia ada di situ. Cuma ialah dia main time migrate. Time tu kita dan maghrib pula masa ni awal. Pukul 7 dah maghrib dah. Dah azan.
Jadi dia 7 ke 7.30 tu memang waktu dia. Tak ada. Jom. Ada makan. Tapi tak kuat lah. Dia ada makan ni. Anak ikan bau maksudnya. Depan belakang dia makan ni. Hari ni kita pakai speaker. Jadi penonton akan dengar bunyi napas. Kata nak jauhkan jadi speaker ni. Okay. So kita tak pakai speaker dah. Sebab takut dia mengganggu. Kita tak pakai speaker dah. Kita nak ni lah. Takut kita tak pakai speaker. Okey, tu dia. Itu dia. Ada. Makan kayu. Kita tengok. Dia nak mencari 2 ekor lagi. Kita buat gulai Jadi kita tak pakai speaker tu takut dia punya sounds tak best ataupun terlampau kuat sangat. Oi, kat sini pun tak nak juga. Aiyo. Bau ni memang betul-betul kedekut dah ni. Masa ni. Tu budak ni hari tak main tu yang naik motor warna putih. Tak tahu. Kau dengan siapa? Aku tak tahu. Tak ni lagi. Tak cukup aku lagi. Seorang lagi. Orang lagi tu. Aku tak main je. Tak tahu je. Rumput ni hijau apa? Hijau apa banyak tak? Oh, lawa mentari ni. Kasar sikit. Kata berau ni. Oh. Kasar sikit. Kena tak? Banyak betul kelapa tu. Jadi betul tepi sungai. Cukup air. Betul. Tadi dia ada tadi. Haish. Bulat dia mentari. Petih mata. Jom, kita nak kejar pojok matan lagi. Mana yang sempat beras ni? Ada datang. Ada. Anjing. Siapa? Cepat. Kita nak balik dah ni. Belanjalah sekor 2. Nak balik dah ni. Habis tu kawasan ni. Sungai ni.
Habis runtuh semua. Pipot dah pergi ni. Tak berjaya kita nak naik dapat 5 ekor. Pun 3 ekor tu lah. Kalau ikan pun tak. Hahaha. Oh, sudah nakal tu. Sudah nakal. Minit-minit akhir ni Pukul dah tu jumpa. Boleh main tukar tempat lain. Minit-minit akhir. Kita kekal lagi dengan tiga ekor tu. Jadi ni kita usaha lagi. Usaha lagi. Minit-minit akhir Hari pun dah maghrib dah. Nak kat maghrib dah. Senja pun dah turun dah. Semakin tiba. Ada tu. Tapi memang ikan ni ikan sisik ni. Ada 2 kali 3 kali kan. Dia sudah nakal jaga apa tu kompak nakal kompak apa
main kita. Dan nakal. Tak lepas lah sini Anda ke tak anda? Air depan ni ketek tak boleh lalu dah. Ini tak boleh lalu dah. Terlampau ketek. Yang last ni, kita tunggu ni. Yang terakhir, lama sikit lah. Gaya-gayanya pun tak ada. Nampak gayanya gagal. Gagal kita. Okey. Jadi terima kasih pada semua yang menonton. Jadi hasil kita hanyalah 3 ekor untuk petang ni lah. Nampaklah kita melepaskan gian kita. Jadi teruskanlah ya menonton YouTube channel Raja Bawang. InsyaAllah kalau tak hujan, tak sampai lagi musim banjir, kita akan payung lagi lah banyak-banyak video.